Assalamualaikum. Salam sejahtera. Itulah sentimen. Satu lagi kita lihat sentimen-sentimen bangsa ni di AP ni betul-betul dijadikan bahan besar, modal besar. PAS UMNO juga, Ketua Pemuda apa semua. Saya tak berkenan, minta maaf lah. Isu-isu mengenai bangsa di AP ni apa semua. Pemikiran mereka kecil. Oleh ni bekas Menteri Besar Johor ni tidak memegang jawatan Menteri Besar daripada duduk semeja dengan mereka. rakyat Johor dipermainkan isu DAP. Suka tak suka kau tengok nanti kalau DAP lepas ni MCA ambil alih tengoklah kat Johor. Depa pun buat. Ingat. Lapalah mereka dah tak ada kuasa, nanti mereka sama juga. Kalau zaman mereka dulu pun zaman mereka heyday mereka sebelum DAP mengambil alih dalam kerajaan dulu sama juga. Mereka suka tak suka, mereka akan menjaga kepentingan kaum mereka. Betul. Dan kalau kita lihat kepimpinan sekarang ni di bawah Anthony Loke, jauh lebih lembut, lebih relax, tak macam ofensif sangat berbanding zaman DAP di bawah Lim Guan Eng, di bawah kepimpinan Lim Kit Siang. Tapi nampak dan itulah kenyataan beberapa orang pimpinan DAP tu, Tony Poa dengan Komeng tu juga sudah cukup untuk merosakkan sokongan orang Melayu kepada PH ni. DAP ni pun bongkak dia itulah. Dan kita tahu lah bagaimana politik negara kita ni pun semakin merapu pun ada macam lah. Bila mana UMNO dia rasa mula kuat, dia makan kawan-kawan sendiri. Dia lawan, dia makan kawan sendiri. Di Johor tukar Menteri Besar daripada Bersatu kepada UMNO. Kerana kita tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama bagi kali yang kedua di tempat yang sama.